Amal kau jatuh berat sebab hati kau penuh dendam. Tapi aku solat. Aku puasa. Solat kau naik, tapi dendam kau tarik, semuanya jatuh. Dendam aku dengan dia takkan padam sampai mati. Kenapa pahala aku tak muncul langsung? Sebab engkau suka buka aib orang yang buat silap sampai pahala engkau sendiri terbakar. Padan muka dia memang layak malu depan semua orang. Ini kerana kau tak balas walau dihina. Kau pilih sabar, bukan marah. Oi Amin, kau ni memang menyusahkan. Tak apa, saya tetap doakan awak tenang. Kenapa dia jadi berat macam ni? Sebab amalan kecil itu kau buat dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dunia, manusia tengok banyak mana amal kau. Tapi dekat akhirat, Allah tengok sebersih mana hati kau. Yang jatuhkan timbangan bukan kurang solat, tapi racun dalam hati. Dan yang beratkan timbangan, bukan amalan besar, tapi amalan kecil yang ikhlas.